Orang selalu cakap Shah Alam ni tak ada apa-apa. Hari ni aku nak explore satu lagi hidden gem Shah Alam. Dan aku nak buktikan yang Shah Alam ni macam-macam benda yang kita boleh buat. Let's go! Pernah tak kau rasa nak lari sekejap daripada kesibukan bandar, tapi tak nak memandu berjam-jam keluar dari KL? Rupanya dekat Shah Alam sendiri ada satu tempat yang masih belum ramai orang tahu. Ini ialah Bukit Jelutong Eco Community Park, salah satu hidden gem yang menjadi port healing penduduk sekitar. Sebaik saja melangkah masuk, suasananya terus berubah. Bunyi kenderaan mula hilang, digantikan dengan bunyi burung, tiupan angin dan kehijauan pokok yang mengelilingi taman ini. Di tengah-tengah taman pula terbentang sebuah tasik yang menjadi tarikan utama. Airnya yang tenang, laluan pejalan kaki yang selesa dan pemandangan yang mendamaikan membuatkan tempat ini sesuai untuk berjalan santai atau sekadar berehat selepas hari yang sibuk. Kadang-kadang kita sangka nak mencari ketenangan kena pergi jauh. Padahal mungkin tempat yang kita cari selama ni sebenarnya berada lebih dekat daripada yang kita sangka. Jom kita explore apa lagi yang menarik dekat Bukit Jelutong Eco Community Park ni. Salah satu tarikan yang paling menarik perhatian aku dekat sini adalah kawasan mini petting zoo. Dekat sekitar tasik ni, kita boleh nampak itik, angsa bebas berenang. Suasananya memang tenang betul. Dan yang bestnya, haiwan-haiwan di sini dah biasa dengan kehadiran pengunjung. Sebab tu, ramai ibu bapa memilih untuk membawa anak-anak datang ke sini. Bukan sekadar berjalan-jalan, tapi memberi peluang kepada mereka melihat dan mengenali haiwan dengan lebih dekat. Kalau bernasib baik, kita juga boleh pegang atau berinteraksi dengan beberapa ekor itik yang berkeliaran dekat kawasan ni. Selain tu, ada juga kambing yang aktif bermain dan beberapa ekor rusa yang menjadi antara tarikan utama kat sini. Aku rasa inilah yang menjadikan Bukit Jelutong Eco Community Park berbeza. Dalam satu taman, kita bukan saja dapat menikmati suasana alam, malah dapat meluangkan masa bersama keluarga sambil berkenalan dengan pelbagai haiwan. Kalau tadi kita jumpa haiwan yang biasa dilihat dekat taman rekreasi, yang ini memang buat aku terkejut. Ya, dekat sini pun ada burung unta. Siapa sangka datang healing dekat Shah Alam pun boleh jumpa haiwan sebesar ni. Selain burung unta, kawasan ini juga ada pelbagai haiwan seperti arnab, burung kakak tua, landak, iguana. Setiap sudut ada saja haiwan yang boleh diperhatikan, menjadikan pengalaman berjalan di sini lebih menarik, terutamanya untuk kanak-kanak yang ingin mengenali haiwan dengan lebih dekat. Walaupun kawasannya taklah besar sangat, tapi banyak haiwan kat sini membuatkan Bukit Jelutong Eco Community Park ni terasa macam sebuah mini petting zoo yang tersembunyi dekat tengah-tengah bandar Shah Alam.
Ni adalah dekat atas bukit yang paling tinggi sekali. Kalau kau tengok kat bawah tu, kat situ lah semua dia punya farm ataupun dia punya kandang-kandang haiwan-haiwan yang aku sebutkan tadi. Kalau korang datang kat sini, jangan lepaskan peluang untuk naik ke bukit kecil yang ada dekat taman ni. Sampai je ke atas, semuanya memang rasa berbaloi. Dekat sini, kita dapat tengok pemandangan keseluruhan Bukit Jelutong Eco Community Park ni. Tasik yang terbentang luas, kehijauan pokok-pokok dan suasana yang damai membuatkan seketika kita terlupa bahawa kita sebenarnya berada di tengah bandar. Kadang-kadang healing tak semestinya kena pergi jauh. Cukup dengan menikmati pemandangan yang indah, menghirup udara segar dan memberi ruang untuk diri sendiri berehat sekejap. Suasana kat sini dengan kehijauan, orang kata apa, flora, ada pokok, ada padang rumput, ada elemen air, ada macam tasik. Memang spot yang best aku rasa kat sini. Ada juga haiwan-haiwan, binatang-binatang. Kalau you all nak bagi makan pun boleh juga. Hari ni aku sedar Shah Alam ni bukanlah bandar yang membosankan. Kita cuma belum sempat je untuk mengenalinya. Sampai jumpa di next video. Aku dah settle explore Bukit Jelutong Eco Community Park. Panjang betul nama dia. So aku nak gerak balik kat kereta dulu. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa di next video. Bye bye.